Bab yang pendek ni kita ambil bab ma yaquluhu rajul idza kallamahu insanun wa huwa fis salah. Bab apa yang patut dicakap oleh orang lelaki dan perempuan apabila ada orang lain bercakap kepada dia, ya, sedang dia di dalam solat. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Sesiapa yang ditimpa sesuatu ketika sedang salat, hendaklah dia mengucap subhanallah. Maknanya kalau imam lupa ke subhanallah, kalau ada orang tekan loceng banyak kali subhanallah. Itu dia. Kan ada orang cakap, cepatlah angkat telefon subhanallah. Idza nabakum amrun falyusabbih ar-rijal wal tusaffiq an-nisa. Falyusaffih an-nisa. Dan apabila kamu ditimpa sesuatu ketika sedang solat, hendaklah orang lelaki subhanallah, orang perempuan beri isyarat dengan tepuk tangan. Bukanlah tepuk yang macam ni tu kan. Dia tepuk maknanya hanya bunyi tepukan. Kalau tengah berdiri, tengah pegang tangan macam ni, tepuk gitu. Kalau tengah duduk, tepuk paha. Gitulah maksud tuan-tuan. Bukan tengah duduk tepuk macam ni juga, tak, tepuk paha je lah, bagi bunyi sebagai isyarat. Maknanya ekosistem dan environment kita ni kena orang mengaji kan. Kalau orang tak mengaji, dia tijah apa tu buat tijah, dia tak faham, dia tak mengajar, tak belajar, jadi payah. Kita tepuk pun dia tak faham. Jadi ingat siapa pula kena lempang tadi kan. Rupanya bukan lempang, tapi adalah tepuk memberi isyarat. Jadi boleh kita beri isyarat dengan cara itu. Isyarat kepada imam yang lupa ayat, lupa rakaat pun sama. Ya. Jadi ada orang tanya, dia kata, ustaz, tapi kalau kita solat dengan suami kita, kalau kita solat dengan tok imam kat dekat surau, memang betul lah kita confirm tak boleh cakap subhanallah, kita kena tepuk kan. Tapi kalau suami kita imam tu, boleh kot kita subhanallah juga. Sebab suami kita kan tak apa, kita tak ada auratkan dia. Betul tak? Jawabnya tak boleh juga. Kan? Kalau gitu, solat dengan suami tak boleh tak pakai tak aurat boleh? Tak boleh, dia adab dengan Allah SWT kan, bukan dengan tok imam kan. So jadi diikut cara yang Nabi ajar. So Nabi ajar maknanya kalau suami tu lupa rakaat ke, tepuk juga. Tapi biasanya kalau suami lupa, isteri lupa juga. Tu masalah dia. Isteri pun confuse, betul ke? Betul. Suami betul lah kan. Dia mentam je lah kan. Jadi makmum pun sama juga. Jadi kalau imam lupa, itulah cara dia. Baik. Dan dalam cerita riwayat yang lain, at-tasbihul lirijal, tasbih adalah untuk lelaki sahaja punya cara kaedah, wa tasfiqul nisa, dan tepukan adalah untuk wanita.